Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak buat lemang lemang tin Tapi lemang tin ni saya gunakan tin shaker. Ini daripada stainless steel beli kat Shopee. Saiz dia yang ni bukaan dia 6 cm dan tinggi dia ni 13 cm lah. Dia ada banyak jenis. Kalau kita beli tin shaker ni, yang ni dia pendek sikit, lebar dia ni 6.5 cm dan tinggi dia ni 12 cm. Dan ada juga yang jenis macam ni, dia lagi pendek. Sini bukaan dia 7 dan tinggi dia 10 cm. Jadi saya rasa yang best lah, yang sesuai untuk masak lemang, yang ini. So, yang ini lah sebab dia tinggi sikit lah. Yang ni memang semua stainless steel food grade lah. Saya akan masak dengan cara membakar dengan menggunakan oven ni. Oven yang saya buat sendiri. Ni bahagian bawah dia. Dia ada piring untuk meletakkan acuan ni. Lepas tu ada rak dia situ. Ni bila kita masak, kita letakkan dalam sini lah, yang kita letakkan atas dapur. Dia asalnya dia punya tong membakar ni, dia buat macam ni. Ni drum lah, drum buat daripada aluminium plate, tebal dia 0.2 mm. Kemudian kita bulatkan. Bukaan dia ni 8 inci. 8 inci dan tinggi dia ni dalam 11 inci macam tu lah, 11 ke 12 inci pun boleh. Dan kita akan letakkan punya ni rak dia. Sebelum kita letakkan piring, masa kita nak bakar, rak ni dia ada macam klip kat sini untuk kita letakkan kat sini lah. Macam ni, kalau macam ni kita akan pasangkan dia punya klip dia pada silinder ni. Dia ada skru sini. Ni kita akan pasangkan dekat sini. Ni. Kita akan pasangkan 4 kali sini supaya dia jadi rak yang flat lah, yang rata. Okay, semua skru ni kita dah pasang. Siap lah dia punya bahagian dalam rak dia. Nanti masa masak kita akan letakkan piring ni dalam situ dan akan letakkan acuan kita dalam. Satu batch kali masak, kita punya oven ni boleh masak 5 acuan tin ni, tin shaker ni. So setiap satu ni kita boleh isi 150 gram pulut kering Kita ada 5 semua sekali. So kita kena sediakan 750 gram pulut kering lah untuk sekali masak. Ni pulut 750 gram kita dah siap timbang. Dan ni kelapa parut 2 biji. Kelapa parut ni kita akan blend dan kita akan ambil santan dia. Yang pulut ni kita akan rendam selama 3 jam sebelum kita toast dan guna untuk buat lemang lah. Daun pisang kita nak ambil kat luar Kita nak ambil daun pisangnya ada kat luar. Kita ada kok pisang kat luar ni, daun dia banyak. Keperluan untuk buat lemang dah ready Ni 750 gram pulut yang kita telah rendam selama 3 jam dan toastkan. 750 gram pulut, so kita perlukan 750 ml santan Ni. Kemudian santan ni kita akan letakkan garam. Garam dia untuk 750 gram ni kita pakai lebih kurang dalam 10 gram garam
Ni 5 gram. Ni 5 gram lagi. Tambah sikit ni. Okey, ni garam dia dah kita larutkan dalam santan ni. So first kita kena salutkan kita punya acuan tin ni dengan daun pisang. Ni daun pisang kita ambil tadi. Saya dah bersihkan, basuh bersih, buang yang putih-putih dia. So ni daun yang elok. So kita nak guna untuk salut acuan ni lah. So kita kena ukur acuan ni, saiz dia daun, keperluan daun dia. Macam ni. So ini saiz daun yang kita perlukan. So, kita kena guna tin ni untuk kita balutkan daun ni. Balutkan macam ni. Kita kena layukan lah dalam air panas. Air panas Okay, bila dah laju macam ni, kita lipat. Ni, masukkan daun ni dalam acuan ni lah. Kiranya tin ni untuk, tin minuman ni untuk membantu lah. Macam tu. Siap. Bahagian tepi dan juga bahagian bawah dia. Ni penting kita buat memanjang macam ni daun supaya sedang kita nak tarik keluar untuk tarik keluar dia punya lemang yang kita dah masak nanti. Okay, kita nak kena balut 5 ini lah. Okay, 5 acuan ini kita dah salut dengan daun pisang. So, kita boleh letakkan pulut dan santan. Santan ni dah ada garam tadi. Kita isi lah. Kita isi lebih kurang ada segini. Lebih kurang 1 inci lagi daripada atas supaya bila masak dia kembang naik sampai atas lah. Dia tak menempah. Turun tambah sikit. Kita kena isi semua lah. Okay, 5 acuan kita dah isi dengan pulut ni pun dah habis. So kita boleh letakkan santan. Kita letakkan santan ni sampai penuh lah, sama aras dengan pulut yang ada ni. Okay, santan pun cukup, pulut pun cukup. So kita boleh start masak lah. Kita letakkan bahan ni dalam kita punya abuan ni. Okay, ini. Dan kita akan letakkan dia atas dapur. So kita nak masak guna dapur ni. So kita hidupkan api dia dulu. Kita kecilkan, paling kecil sekali. So macam ni. So ni yang jimatkan gas berbanding dengan kukus. Ini lebih jimat lagi lah sebab api dia kecil. Kita letakkan atas dapur ni. Bahagian atas ni sebab untuk hidangkan haba daripada terlepas. So kita tutup dengan tutup periuknya. Kita masak lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam lebih sampai dia masak. Kita dah bakar lemang ni lebih kurang 1 jam setengah. Tengok lemang kita pun dah masak. Daun pisang dia pun dah kering. Kita tutupkan api dia. Kita biarkan dia sejuk sebelum kita keluarkan daripada oven lah. Lemang yang kita masak ni dah sejuk dan boleh keluarkan daripada oven ni. Tengok lah ini hasil dia. Ini
Tuan yang panjang sikit. Dan yang ni dia acuan shaker yang pendek sikit lah. Kita nak tengok dulu hasil dia. Kita tengok yang ni dulu. Ni memang dia. Ni. Kita tengok yang acuan shaker yang panjang sikit. Ni. Cantik lah, minyak. Saiz lebih kurang sama je. Yang pendek sikit, yang ni panjang sikit. Bahagian bawah dia lah. Bawah dia. Sikit ni. Okay. Tengok ni pula. Potong bawah dia. Potong lagi. Sini. Kita nak makan serunding. Sedap. Cukup lemak, cukup asin dia. Yang ni pula. Serunding ni. Lebih banyak serunding ni lebih sedap. Memang sedap. Boleh cuba kan.